Baru-baru ni timbul lagi isu berkaitan DAP. Kali ini polemik atau kontroversi ini timbul bila Tuan Guru Haji Hadi, Presiden PAS, mengungkapkan satu kenyataan yang DAP ini antara mereka yang meneruskan kerja-kerja penjajah setelah penjajah pergi. Jadi kenyataan Tuan Guru tu dikecam oleh banyak pihak lah. Jadi sebelum kita membuat apa-apa andaian atau pendapat, mari kita tengok apa yang berlaku sebenarnya. Okey, DAP yang kita tahu selama ni sering melaung-laungkan atau mengatakan bahawa DAP menjunjung perlembagaan persekutuan, termasuk menjunjung institusi raja berperlembagaan, menghormati Islam sebagai agama persekutuan, juga mengiktiraf artikel 153 berkaitan dengan hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera, termasuk juga menghormati bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Itu yang DAP kata, itu yang DAP dakwa. Tapi pada masa yang sama, kalau kita tengok balik dalam deklarasi tahun 2019 oleh DAP, dalam deklarasi itu juga diulang perkara yang sama, iaitu mengatakan akan menjunjung perlembagaan persekutuan, institusi raja, hak orang Melayu, bahasa Melayu, agama Islam. Tapi pada masa yang sama dia menyebut bahawa mereka mahukan visi Malaysia yang baru. Jadi apa maksud visi Malaysia yang baru? Adakah ini maksudnya? Atau ini maksudnya? Atau ini? Dan yang ini? Jadi nampak tak? Jelas. Ini semua rekod-rekod yang kita boleh rujuk secara terbuka. Jadi berdasarkan rekod ini, secara tak langsung ia menimbulkan kesangsian atau persoalan kepada kita antara apa yang DAP cakap dengan apa tindakan DAP. Pada satu masa mereka mengatakan menjunjung perlembagaan persekutuan. Tapi pada masa yang sama, tindakan-tindakan DAP ini sangat bertentangan dengan apa yang mereka sebut. Kemudian, bila kita mengkritik tindakan-tindakan mereka, kita pula dilabel sebagai racist. Jadi persoalannya, mana satu yang kita nak percaya tentang DAP ni? Kata-kata dia atau tindakan dia? Teori MBI kali ini cukup mudah. Kita balik kepada asas. Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Jadi dalam konteks di sini, apa pelaksanaan kata-kata perjuangan DAP ini? So, kepada kawan-kawan, tepuk dada, tanya selera.